Hai, apa khabar dan selamat datang. Sesi kali ini kita nak fokuskan khas untuk anda, ya, anda, para ibu bapa dan penjaga yang jadi tulang belakang anak-anak kita. Kita akan selami satu set strategi yang terus terang sangat praktikal. Tujuannya bukan setakat nak membantu, tapi nak bagi anda rasa lebih yakin dan diperkasakan dalam setiap langkah perjalanan anak anda. Dah sedia? Jom kita mula. Ayat ni memang menusuk kalbu kan? Sebabnya mudah je. Kepercayaan anda tu, itulah percikan api yang pertama. Ia macam tapak asas tau. Tapak yang kukuh untuk anak anda bina keyakinan diri dia sendiri. Bila anda percaya, anda seolah-olah bagi lesen kat dia untuk percaya pada diri dia juga. Kajian dari AS ni cakap, tahap stres ibu yang ada anak autism ni sama macam askar tempur. Dengar tu, sama macam askar. Jadi kalau anda rasa tertekan, rasa penat, itu bukan main-main, ia sangat nyata. Anda memang berada di barisan hadapan dan apa yang anda rasa tu memang valid. Andalah pakar utama pasal anak anda. Ya, anda. Terapis, cikgu, doktor, mereka mungkin datang dan pergi kan? Tapi anda yang sentiasa ada di sisi anak. Andalah yang pegang semua kepingan puzzle dan tahu ke mana nak tuju. Tengok nombor ni, 3,5 tahun. Tahu tak ini apa? Ini purata masa dari saat pertama ibu bapa rasa risau sampai dapat diagnosis rasmi. 3,5 tahun. Lama kan? Sebab itulah anda kena jadi kapten dari hari pertama lagi. Jangan tunggu diagnosis. Tindakan proaktif anda tu sangat-sangat penting. Anda guru pertama mereka. Peguang bela paling hebat dan penyokong nombor 1 mereka. Tak ada siapa boleh ganti tempat anda. Kenapa? Sebab anda lah yang paling kenal anak anda, luar dan dalam. Anda ada pengetahuan yang orang lain tak ada. Pendek kata, anda lah pakar tentang anak anda. Okey, ni penting. Mindset kita kena betul. Ia bukan tentang bergaduh, tapi tentang bekerjasama. Kunci dia, mulakan mesyuarat dengan sesuatu yang positif. Ucapkan terima kasih. Benda simple macam ni boleh ubah keseluruhan suasana. Tahu, ia membina jambatan, bukan dinding. Kita nak wujudkan satu pasukan yang cari penyelesaian, bukan cari siapa yang salah. So kita nak mula kat mana kan? Segalanya bermula dengan satu benda. Pemahaman. Sebelum kita pening kepala fikir pasal strategi ke, intervensi ke, kita kena betul-betul kenal dulu siapa anak kita ni. Apa cetak biru unik dia? Ini bukan pasal nak letak label tau, langsung bukan. Ini pasal kita nak faham macam mana dia tengok dunia dan berinteraksi dengannya. Anggap je 4 bidang ni macam kompas kita. Bila kita tengok kekuatan dan cabaran dalam setiap satu, komunikasi, sosial, kemahiran hidup dan akademik, kita akan dapat satu gambaran yang wow, sangat jelas. Contohnya, mungkin anak anda ni power bab visual, tapi perlukan sikit sokongan bila nak berborak dengan kawan-kawan. Atau mungkin dia genius selesaikan puzzle, tapi perlukan bantuan untuk urus diri. Pemahaman macam inilah yang akan jadi pemandu kita untuk semua keputusan lepas ni. Bukan setakat diagnosis dan arahan je, kita kena bagi gambaran penuh. Macam mana dia berkomunikasi, apa yang trigger tingkah laku dia dan macam mana nak elak. Dan paling-paling penting, apa yang buat dia gembira. Apa reward yang berkesan untuk dia. Bila cikgu ada maklumat ni, barulah mereka boleh betul-betul bantu anak anda berjaya. Nak buatnya pun senang je. 3 langkah. 1. Kumpul semua info penting tadi. 2. Tulis dalam satu muka surat je. Buat point form, senang nak baca. 3. Jangan tunggu orang minta. Jadi proaktif. Hari pertama sekolah, terus bagi pada semua orang yang terlibat. Ini akan set tone kerjasama yang baik dari awal lagi. Baiklah, kita dah ada cetak biru anak kita. Dah faham sebersikit. So, apa lagi? Sekaranglah masanya kita guna cetak biru tu untuk bina satu dunia yang menyokong dia. Di rumah, di sekolah, di mana-mana saja. Tujuannya bukan setakat nak suruh dia fit in atau sesuaikan diri, tapi untuk bagi dia platform untuk betul-betul bersinar. Saya faham. Bab pilih sekolah ni memang boleh buat kita pening kepala kan? Rasa terbeban sangat. Tapi jangan risau. Cuba tengok jadual ni. Anggap ia sebagai panduan, bukan peraturan. Sebab tak ada satu pun jawapan yang betul untuk semua orang. Sekolah aliran perdana? Bagus untuk pendedahan dunia sebenar. Program khas pula? Ada sokongan pakar. Pembelajaran di rumah? Anda dapat kawal sepenuhnya. Jadi, mana yang terbaik? Jawapannya sentiasa sama. Yang paling ngam dengan cetak biru unik anak anda. Tak kisahlah anak kita sekolah kat mana, rumah tetap jadi markas utama dia, kan? Jadi, 3 benda ni sangat-sangat membantu.
Pertama, rutin yang jelas, guna jadual visual. Kenapa? Sebab ia bagi satu jangkaan. Tak ada lagi kejutan yang tak perlu, jadi kuranglah rasa cemas. Kedua, wujudkan zon khas. Satu sudut untuk bertenang, satu sudut untuk belajar, satu sudut untuk main. Ini bantu otak dia switch mode. Dan ketiga, kurangkan rangsangan deria yang melampau. Lampu yang lembut, tak banyak barang bersepah. Benda-benda ni nampak simple, tapi percayalah, ia mewujudkan satu pelabuhan yang selamat untuk anak anda. Apa sebenarnya kebolehan meramal ni? Senang cerita, ia adalah satu rangka kerja yang bantu anak anda tahu apa yang akan jadi lepas ni. Ini bukan sekadar pasal jadual ya. Ia satu alat kawalan emosi yang sangat penting. Bila anak anda tahu apa nak dijangka, dunia mereka rasa lebih selamat. Kebimbangan pun turun dan risiko untuk meltdown pun boleh kurang dengan banyak. Meltdown ni bukan saja-saja tau. Ia adalah reaksi bila deria mereka dah terlebih beban. Dan yang bestnya, benda ni anda boleh mula buat hari ni juga. Tak perlu tunggu. Cuba gunakan jadual visual untuk tunjukkan aktiviti harian atau cipta satu sudut bertenang khas untuk mereka. Benda-benda nampak kecil macam ni, tapi percayalah impaknya sangat besar untuk wujudkan rumah yang lebih tenang dan mesra autism. Kita buka pula kit alatan kita. Dalam ni ada beberapa strategi pengajaran yang universal. Maksudnya, ia sangat-sangat berkesan. Dan yang bestnya, anda boleh guna untuk ajar apa-apa kemahiran baru. Betul, apa-apa je. Dari cara pakai kasut, siapkan kerja sekolah, sampailah cara nak mula borak dengan kawan. 3 teknik utama yang terbukti berkesan. Pertama, pecahkan kemahiran. Kedua, guna sokongan visual. Dan ketiga, guna peneguhan positif. Teknik ni boleh guna untuk apa saja, dari ajar gosok gigi sampailah ke subjek akademik. Jom kita bedah satu persatu. Visual ni penting sangat sebab ramai individu autistik adalah pemikir visual. Jadi, alat-alat macam jadual visual atau cerita sosial ni, ia bantu terjemahkan konsep yang abstrak macam masa atau peraturan sosial kepada sesuatu yang mereka boleh nampak. Bila dah nampak, barulah lebih senang nak faham dan ikut. Dan alat yang ketiga, peneguhan positif. Kata kunci kat sini ialah segera. Sebaik saja mereka tunjukkan tingkah laku yang kita nak, terus bagi ganjaran. Sama ada pujian, pelekat atau apa-apa saja mainan kegemaran dia. Dan yang paling penting, pastikan ganjaran tu betul-betul sesuatu yang memotivasikan dia, bukan kita. Jadi, ingat 3 benda ni. Inilah kunci utama dalam kit alatan anda. Nombor 1, pecahkan. Guna analisis tugasan tadi. Nombor 2, puji dan beri ganjaran. Setiap langkah kecil yang berjaya, terus raikan. Tak perlu tunggu sampai habis. Dan nombor 3, ulang, ulang dan ulang. Latih dalam rutin harian. Kenapa 3 benda ni power? Sebab ia bukan setakat ajar kemahiran, tapi ia membina keyakinan diri anak. Dan itu yang paling penting. Baik, untuk bahagian terakhir ni, kita akan tukar topi sekejap. Daripada menjadi guru di rumah, kita akan jadi rakan kongsi yang hebat di sekolah. Sebab hakikatnya, anda lah pakar nombor 1 tentang anak anda. Bukan cikgu, bukan terapis, tapi anda. Jadi, jom kita bincang macam mana nak bawa kepakaran anda tu ke meja rundingan dengan penuh keyakinan, terutamanya bila ada mesyuarat penting macam mesyuarat IEP. Ia tahu, dokumen IEP ni nampak tebal dan menakutkan. Tapi, percayalah, tulang belakangnya sebenarnya sangat mudah dan logik. Ia ikut aliran ni. Mula dengan keputusan penilaian, kemudian tahap prestasi semasa, lepas tu kita kenal pasti keperluan, tetapkan matlamat dan akhir sekali rancang arahan khas. Bila anda faham aliran ni, anda dah ada kuasa besar. Dan ini soalan power yang anda boleh guna dalam mesyuarat IEP. Bila anda nampak satu keperluan dah ditulis dalam dokumen, anda boleh tanya dengan yakin. Okey, jadi apa matlamat yang kita tetapkan untuk atasi keperluan ni? Soalan ni akan pastikan tiada satu pun keperluan anak anda yang tercicir. Okey, sebelum masuk mana-mana mesyuarat, tolong faham 2 perkataan ni, akomodasi dan modifikasi. Bunyi macam sama tapi sangat berbeza. Akomodasi ni pasal ubah cara anak kita belajar. Contohnya, bagi masa lebih sikit untuk jawab exam. Macam kita adjust kerusi kereta supaya kaki kita sampai kat pedal. Kereta sama, destinasi sama. Modifikasi pula, dia ubah apa yang anak kita belajar. Contohnya, kurangkan soalan dari 10 jadi 5. Ini macam kita tukar terus kereta lain. Nampak tak bezanya? Bila anda faham ni, anda ada kuasa dalam perbincangan tu. Saya suka sangat analogi kereta ni sebab ia jelaskan perbezaan antara akomodasi dan modifikasi dengan sangat mudah. Fikir macam ni, akomodasi tu macam kita ubah cara anak kita belajar. Contohnya, kita laraskan tempat duduk kereta, tak ubah destinasi. Tapi modifikasi pula, kita ubah apa yang dia belajar. Ini macam kita tukar kereta lain terus.
penting sangat untuk faham beza dua ni. Kita selalu fokus pada grade kan? Tapi sebenarnya ada 3 kemahiran yang jauh lebih penting untuk masa depan mereka. Pertama, fungsi eksekutif macam merancang dan susun atur. Kedua, komunikasi sosial. Dan ketiga, advokasi diri. Berani minta tolong. Data tunjukkan kemahiran-kemahiran inilah yang akan tentukan kejayaan dan kesejahteraan mereka nanti. Ini dia game plan anda untuk jadi pembela yang bijak. Pertama, mindset. Masuk mesyuarat tu dengan niat nak bekerjasama, bukan nak bergaduh. Mulakan dengan terima kasih. Kedua, sediakan satu fail khas. Letak semua laporan, penilaian, contoh kerja anak dalam tu. Biar tersusun. Ketiga, bawa data. Maksud saya, contoh-contoh dari dunia sebenar yang tunjukkan kekuatan dan keperluan anak anda. Dan akhir sekali, ada visi. Datang dengan idea, bukan dengan tangan kosong. Bila anda buat semua ni, anda bukan lagi sekadar pendengar. Anda dah jadi rakan kongsi yang proaktif yang sama-sama membentuk masa depan anak anda. Pada penghujungnya kan, semua strategi, semua kit alatan yang kita bincangkan ni, semuanya kembali kepada satu kebenaran yang mutlak. Tak ada sesiapa pun, bukan guru, bukan pakar, bukan terapis, yang kenal anak anda lebih baik daripada anda. Andalah suara dia. Andalah penyokong dia yang paling kuat. Andalah juara terhebat dia. Sentiasa. Jadi, untuk kita akhiri kupasan ni, jom kita kembali kepada mesej utama. Kepercayaan anda itulah rangka tindakan yang sebenar. Andalah arkitek yang membina sistem sokongan dan masa depan anak anda. Sebelum saya akhiri, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila anda nak masuk mesyuarat seterusnya nanti, fikirkan, apakah satu kepercayaan paling utama yang anda ada tentang potensi anak anda yang anda nak satu pasukan tu faham? Jadikan jawapan tu sebagai kompas anda. Bila anda jelas tentang ni, anda akan masuk ke mesyuarat tu dengan lebih yakin, bersedia untuk jadi arkitek masa depan anak anda. Jadi, sekarang anda ada pemahaman yang lebih mendalam, ada alatan yang terbukti berkesan dan semoga ada keyakinan yang baru. Persoalannya bukan lagi bolehkah anak saya berjaya? Bukan. Persoalan sekarang ialah potensi luar biasa yang mana satu yang akan anda bantu dia serlahkan selepas ini.